Hai, Assalamualaikum semua. Pernah tak kita sakit perut sebab makan makanan yang tak berkualiti? Hari ni saya nak kongsikan langkah mudah untuk memastikan selamat dimakan. Jom kita mula, jom. Untuk makanan yang selamat, ada 5 langkah penting. Yang pertama, memilih makanan yang baik. Kedua, menyimpan dengan cara yang betul. Ketiga, menyediakan dengan bersih. Keempat, memasak sehingga masak yang sempurna. Dan yang terakhir, menghidang dengan cara yang bersih. Kalau terlepas mana-mana langkah, makanan boleh terdedah pada kuman, bakteria atau racun yang boleh buat kita jatuh sakit. Kalau nak pilih makanan yang selamat, ikut 4 langkah ini. Yang pertama, lihat bungkusan. Elak beli yang koyak, kembung, bocor atau tutupnya terbuka. Kedua, periksa tempat simpanan. Jangan ambil yang diletakkan di tempat panas atau terdedah cahaya matahari. 3. Guna deria. Tengok rupa, hidu, bau dan rasa jika perlu. Kalau pelik, jangan ambil. 4. Semak tarikh luput. Jangan beli makanan yang sudah tamat tempoh. Ingat ya, makanan yang sihat dan berkualiti selamat memberi khasiat untuk tubuh kita. Kalau kita bijak memilih dan mengendalikannya, kita boleh elak keracunan makanan dan kekal sihat. Terima kasih kerana menonton. Jaga pemakanan, jaga kesihatan. Sampai jumpa lagi. Bye.